Tak nampak. Tarik sini. Dihormati kawan-kawan sekalian, hari ini saya akan sampaikan saya menulis satu tajuk iaitu tawaduk. Tawaduk ni semua tahu kan? Tawaduk ni bahasa Arab, tapi masyarakat kita lebih sesuai sebut perkataan ni kan daripada perkataan lain. Dalam istilah tawaduk tu semua tahu kan bermaksud rendah hati dan tidak sombong. Bersesuaian dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa la tawaddu illa rafa'ahu Allah. Dan tidaklah seseorang merendahkan diri kepada Allah Subhanahu taala melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Daripada kisah Nabi sendiri yang kita boleh ambil pengajaran, iaitu Nabi ni apabila dia dihidangkan sesuatu hidangan, baginda tidak pernah mencela hidangan itu. Sebaliknya, baginda memakan jika makanan itu kesukaan baginda. Tetapi jika baginda tidak menyukainya, baginda meninggalkannya dan tidak menzahirkan perasaannya. Sebaliknya hanya berdiam diri. Dan satu kisah yang boleh saya kisah orang lain, bukan kisah saya. Tapi kisah ni saya dapat daripada ceramah live seorang ustaz tu. Dia kata kisah seorang pemuda ni, dia masa muda dia banyak berbakti kepada orang tuanya. Sampai umurnya 40 lebih, orang tuanya bersuara lah sampai bila dia tak nak cari pasangan. So orang kata kalau boleh sebelum dia memberikan nafas ni, nak tengoklah anak lelaki dia ni berpasangan. Lepas tu sampailah jodoh dia dalam umur 40 lebih. Dia dikahwin, biasalah orang tua ni mesti nak memperkenalkan menantu dekat saudara-saudara kan, adik-beradik apa semua. Dia nak pergi ziarah rumah adik-beradik dia lorong tak berapa ingat. Tapi dalam perjalanan tu dia baru teringat lorong ni. Lepas tu kereta si pemuda tadi terus masih ke lorong tu. Lepas tu tanpa dia tak tengok dekat sisi ke depan, dia terus belok, lori belakang tu langgar dia. Accident. Lepas tu hari tu memang hari yang dia penghuni segala hari, dia nak pergi tinggal orang tuanya. Lepas tu dia ingat nak pergi solat Jumaat. Lepas tu nak tinggal rumah saudara dia lah. Lepas tu tak sempat. Dia mati di tempat kejadian. Di antara pengejaran, saya nak bagi pengejaran kat sini. Sebab orang tanya apakah amalan terbaik amalan dia kan masa dia hidup. Dia pergi kerja, dia tengah motor, tapi dia pergi kerja dengan motor. Tawaduk dia ni, dia fokus pada tawaduk dengan Allah. Pergi kerja dengan motor, tapi dia kalau pergi solat masjid dengan kereta. Dia kekayaan dia tu, dia fokus kepada Allah. Tawaduk dia dekat Allah, dekat sama, bukan untuk fokus pada manusia. Kemewahan dunia tu dia pinggirkan. Itulah satu pengajaran yang kita dapat ambil